Pernah tak waktu siang korang okey je? Nak gelak, kerja, scroll TikTok, hidup macam terkawal. Tapi bila lampu tutup, badan nak baring, tiba-tiba time tu pula lah otak buka segala fail lama. Kenapa aku cakap benda tadi tu? Apa jadi dengan hidup aku lagi 5 tahun? Kenapa aku macam tak cukup bagus je ni? Kalau korang boleh relate dengan masalah ni, Min kongsikan dengan korang beberapa fakta kenapa overthinking ni selalu datang waktu nak tidur. Kalau korang nak tahu, menurut kajian psikologi kognitif, setiap kali bila kita nak tidur, tak ada lagi sebarang distraction luar sebab waktu tu kita dah tak ada kerja, notification ataupun orang bercakap. Jadi, apa yang tinggal? Fikiran yang kita suppress sepanjang hari. Senang cerita, siang kita busy lari daripada masalah. Malam, masalah tu datang baring sebelah kita. Fakta kedua adalah disebabkan hormon stres korang yang masih aktif. Bila kita stres atau anxious, badan akan hasilkan hormon kortisol dan ada kajian menunjukkan sesetengah orang ada kortisol yang masih tinggi pada waktu malam. Sebab tu, walaupun badan dah penat, mata dah mengantuk, tapi otak korang masih on macam standby mode. Orang cakap ibarat laptop yang tengah low battery tapi dia tak nak shutdown juga. Seterusnya adalah disebabkan otak korang dah memasuki default mode network. Dalam sains otak, ada satu sistem yang dipanggil default mode network ataupun kita nak ringkaskan adalah DMN. DMN ni dia aktif bila kita tak buat apa-apa, contohnya sebelum tidur. Fungsi dia adalah untuk review hidup, imbas memori yang lama dan bayangkan tentang masa depan. Masalahnya, kalau korang ni memang sejenis overthinker, DMN ni dia suka main highlight reel untuk benda negatif je. Kalau korang nak tahu juga, penggunaan telefon akan jadikan benda ini lagi teruk. Sebab cahaya biru dari skrin telefon sebenarnya boleh mengganggu penghasilan melatonin, hormon yang bantu kita tidur. Dan kajian daripada Harvard sebelum ni pernah mendapati scroll sebelum tidur akan menyebabkan tidur lambat. Bila korang tidur lambat, korang akan ada lebih masa untuk overthinking. Dan orang cakap ayat ini last video, janji. Tu memang scam. Ini part paling penting. Overthinking sebenarnya mekanisme survival. Kalau korang nak tahu, menurut pakar psikologi, overthinking bukanlah sebab korang tu lemah. Tapi ia adalah tanda otak korang sedang cuba lindungi diri kita sendiri. Otak akan fikir, kalau aku fikir semua kemungkinan, kita boleh elak sakit dan kegagalan. Cuma, apa yang korang kena tahu, otak tak pandai pilih masa. Dia buat kerja overtime waktu korang nak rehat. Jadi kalau overthinking datang pada waktu malam, korang ingat satu benda ni je. Korang tak perlu pun selesaikan masalah hidup tu pada pukul 2 pagi pun. Kadang-kadang cukup dengan kita terus tidur tanpa memikirkan apa-apa benda. Sebab fikiran yang letih takkan pernah bagi jawapan yang bijak. Itu saja untuk Remaja Facts kali ni. Bye!